Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatin Fadrisha binti Ruzama. Hari ini saya ingin menerangkan tentang pengenalan Pemata Negara. Pemata Negara telah diasaskan oleh Datin Seri Rosmah binti Mansur pada tahun 2007. Idea penubuhan telah tercetus apabila beliau telah melihat kepentingan pendidikan dan asuhan awal kanak-kanak dalam generasi yang berkualiti sejak dari peringkat bayi lagi. Program ini kemudiannya dilaksanakan dan disokong oleh pelbagai kementerian dan juga pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Untuk pengetahuan semua, Pemata Negara ini telah diwujudkan kerana kajian menunjukkan bahawa perkembangan otak kanak-kanak menunjukkan sangat pesat pada tempoh 0 hingga 4 tahun. Pada usia ini, rangsangan yang betul amat penting untuk membantu perkembangan emosi, sosial, bahasa dan intelek mereka. Perkataan pemata ialah satu analogi yang menerangkan bahawa kanak-kanak ialah insan yang sangat berharga yang dianugerahi Tuhan kepada manusia. Untuk pengetahuan semua, program Pemata Negara telah menggunakan moto iaitu Setiap Anak Pemata Negara. Seterusnya, moto yang saya masukkan tadi mempunyai maksud iaitu setiap kanak-kanak perlulah mendapatkan pendidikan dan asuhan yang terbaik sejak awal usia lagi. Oleh itu, Pemata Negara bukan sekadar pusat jagaan kanak-kanak tetapi ia sebuah program pendidikan awal yang sangat berstruktur dan berkualiti. Seterusnya, saya ingin menerangkan pula tentang pengenalan kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan merupakan kurikulum rasmi yang digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi umur 4 hingga 6 tahun. KSPK ini berfungsi sebagai panduan utama guru prasekolah untuk merancang, melaksana dan menilai proses pengajaran dan pembelajaran agar selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk pengetahuan semua, KSPK telah melalui proses semakan dan penambahbaikan pada tahun 2017 bagi memastikan kandungannya relevan dengan keperluan semasa, perkembangan global serta aspirasi pendidikan negara. Semakan ini telah memberikan penekanan kepada pembelajaran yang berpusatkan murid, pembinaan kemahiran abad ke-21 serta penerapan nilai murni dan juga kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAI. KSPK dibangunkan berasaskan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dan bersepadu. Kurikulum ini menekankan bahawa pendidikan awal bukan sekadar memberikan penekanan terhadap akademik, tapi juga mengembangkan potensi awal kanak-kanak dari aspek emosi, sosial, kognitif, fizikal, bahasa dan kerohanian dan nilai. Secara menyeluruhnya, KSPK mengembangkan potensi murid secara menyeluruh dan seimbang, serta menyediakan asas yang kukuh sebelum kanak-kanak memasuki ke alam persekolahan darjah 1. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membentuk kanak-kanak yang kreatif, yang berdikari, berdisiplin, berkeyakinan dan mampu berkomunikasi secara positif dalam masyarakat. Seterusnya, saya ingin menerangkan pula terhadap objektif Pemata Negara. Untuk yang pertama adalah membina emosi, akhlak dan kerohanian yang mulia. Objektif ini menekankan pembentukan sasiah dan nilai moral sejak awal usia lagi. Hal ini kerana mendidik kanak-kanak supaya menjadi seorang kanak-kanak yang lebih tenang, penyayang, mulia, ceria dan bersopan santun. Ini dapat membantu emosi kanak-kanak yang stabil dan kuat untuk menghadapi cabaran yang akan dihadapi olehnya. Untuk objektif yang kedua pula ialah membangunkan kemahiran intrapersonal dan sosial. Hal ini dikatakan kanak-kanak ini diberikan peluang untuk berinteraksi bersama kawan-kawan dan juga pendidik secara pembelajaran yang bersekutu ataupun tidak bersekutu. Contoh aktiviti yang boleh dibuat adalah melalui aktiviti berkumpulan. Hal ini penting kerana kanak-kanak boleh menyesuaikan diri mereka dengan kehidupan sosial di sekolah dan juga di masyarakat yang sangat luas. Untuk objektif yang ketiga pula ialah membimbing kanak-kanak untuk menguasai kemahiran awal bahasa, komunikasi dan literasi awal. Objektif ini berfokuskan supaya kanak-kanak
tahu cara penggunaan bahasa dan juga cara berkomunikasi dengan berkesan. Contohnya, kanak-kanak mula mengenali huruf, cara bertutur dengan betul, cara mendengar dengan baik, mula memahami arahan serta kosakata. Program ini biasanya digabungkan oleh dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, supaya dapat merangsang kefahaman bahasa yang lebih luas. Aktiviti yang selain daripada yang saya sebutkan tadi, kita boleh juga membuat aktiviti bercerita, menyanyi yang boleh meningkatkan lagi komunikasi dan asas pembacaan mereka yang lebih lancar. Hal ini dapat menjadikan kanak-kanak lebih berdikari sebelum memasuki alam persekolahan mereka sewaktu darjah 1 ataupun tadika. Untuk objektif yang keempat pula adalah mendidik kanak-kanak dengan mengamalkan gaya pemakanan yang sihat. Pemakanan yang sihat seperti kebersihan diri, mengamalkan gaya hidup sihat dan segalanya terhadap kebersihan diri kita. Hal ini dikatakan demikian kerana objektif ini lebih menekankan terhadap pengurusan diri untuk menjaga kebersihan diri dari aspek pemakanan, kesihatan dan sebagainya. Sebagai contoh, guru boleh mengajar kanak-kanak cara membasuh tangan dengan betul, cara menguruskan diri terhadap kebersihan diri dan sebagainya. Selain daripada kebersihan diri, guru-guru juga perlu menerapkan aktiviti yang sihat, iaitu guru-guru boleh membuat aktiviti fizikal bersama kanak-kanak untuk gaya hidup yang sihat kepada mereka supaya mereka lebih meluas lagi terhadap penekanan kebersihan diri dan penjagaan gaya hidup yang sihat. Oleh itu, ia akan memberikan kesan positif terhadap kanak-kanak untuk lebih berjaga-jaga dan mengamalkan gaya hidup sihat. Untuk bahagian ini pula, saya akan menerangkan terhadap objektif KSPK, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Untuk objektif yang pertama adalah mengembangkan kemahiran komunikasi. Hal ini bertujuan supaya membantu murid-murid untuk mendengar dengan baik, bertutur dan juga berinteraksi. Kemahiran komunikasi yang baik dapat membantu diri kanak-kanak supaya lebih meyakinkan diri sewaktu bertutur dan mudahkan proses pembelajaran mereka. Untuk objektif yang kedua pula adalah membentuk sasiah dan nilai murni. KSPK telah menekankan pembentukan akhlak dan nilai murni seperti hormat menghormati, tanggungjawab, bekerjasama dan berdisiplin. Nilai murni harus diterapkan sejak kecil lagi supaya dapat membentuk peribadi seorang murid menjadi individu yang lebih beretika dan mampu hidup dengan masyarakat yang lebih harmoni. Untuk objektif yang ketiga pula adalah mengembangkan kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Murid-murid diberikan galakan untuk berfikir secara kreatif dan kritis melalui aktiviti bermain, meneroka dan bertanya soalan. Kemahiran ini penting supaya kanak-kanak pandai membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan sedia menghadapi cabaran dalam pembelajaran pada masa akan datang. Untuk yang keempat pula, menguasai kemahiran asas awal literasi. Mereka diberikan pendedahan awal kepada kemahiran mereka seperti membaca, menulis dan mengira secara santai dan menyeronokkan. Pendedahan ini bertujuan untuk memberikan tekanan akademik tetapi persediaan awal sebelum memasuki persekolahan. Untuk yang objektif kelima pula ialah mengembangkan perkembangan fizikal dan kesihatan. Murid-murid ini diberikan peluang untuk membuat aktiviti fizikal untuk menguatkan otot mereka dan meningkatkan koordinasi motor halus dan motor kasar. Oleh itu, perkembangan fizikal dapat membantu murid menjadi lebih sihat, aktif dan bersedia untuk melakukan kehidupan sepanjang harian. Untuk objektif yang terakhir pula adalah membina keyakinan diri dan kemahiran sosial. Dapat membantu kanak-kanak untuk menjadi lebih yakin sewaktu aktiviti kumpulan ataupun mencari kawan untuk belajar. Hal ini kerana dapat menyesuaikan diri kanak-kanak sewaktu dalam persekolahan.
Secara kesimpulannya, objektif KSPK iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ini adalah untuk memastikan kanak-kanak berkembang secara holistik dari segi intelek, emosi, sosial dan fizikal agar mereka sentiasa bersedia dalam memasuki pendidikan secara lebih formal dengan yakin dan seimbang. Hari ini saya nak menerangkan tentang falsafah KSPK, iaitu fokus utama ialah melahirkan kanak-kanak yang seimbang dan harmoni. Sebagai guru memperkembangkan dalam jenis iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Selepas itu, membentuk murid yang berilmu, berakhlak mulia dan berkeyakinan. Guru kena buat persediaan awal sebelum masuk tahun 1. Selepas itu, yang ni untuk memperkembangkan menyeluruh ialah kanak-kanak 4 tahun hingga 6 tahun. Selepas itu, pembelajaran melalui bermain, iaitu bermain sambil membelajar. Persekitaran pembelajaran yang menyeronok dan bermakna. Guru kena persediakan persekitaran yang bertenang, menyeronok untuk kanak-kanak sambil kanak-kanak boleh fokus dalam pembelajaran. Misi permata pula. Misi memacukan insan berkualiti dengan meraihkan kepelbagaian bakat. Misi pula fokus menyediakan asuhan dan didikan berkualiti kepada kanak-kanak 0 hingga 4 tahun, membangunkan kurikulum komprehensif serta mewujudkan persekitaran pembelajaran kondusif untuk membangunkan holistik, fizikal, kognitif, emosi dan rohani. Misi KSPK pula, misi ialah membangunkan sistem pendidikan prasekolah bertaraf dunia yang perkembangkan potensi individu sepenuhnya bagi memenuhi aspirasi negara. Misi pula melaksanakan kurikulum standard pembelajaran kebangsaan iaitu KSPK yang berkualiti untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan dan menyeronokkan bagi perkembangan potensi murid secara menyeluruh. Permata pula untuk 0 hingga 4 tahun. Fokus utama untuk falsafah permata ialah perkembangan menyeluruh dan keseimbangan. Selepas itu, asuhan dan didikan yang berkualiti, hubungan kasih sayang dan keselamatan kanak-kanak. Rangsangan awal untuk perkembangan otak. Matlamat pula, matlamat kanak-kanak yang ceria, sihat dan aktif. Galakan pembelajaran melalui eksplorasi dan pengalaman. So, guru kena mengajar ataupun pembelajaran dalam melalui eksplorasi ataupun pengalaman. Libatkan ibu bapa dalam perkembangan anak. Guru sahaja tidak boleh memperkembangkan kanak-kanak. Ibu bapa juga kena tolong cikgu untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak.